Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membawa anda ke satu tempat pelancongan baharu di Kuala Kangsar. Pekan Karai merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di tepi tebing Sungai Perak. Ia merupakan satu mukim yang berada dalam pentadbiran daerah Kuala Kangsar. Kampung Warisan Budaya merupakan tarikan pelancong baharu di Perak, terletak sebelahan Victoria Bridge. Merupakan pusat seni bina dan kebudayaan sehenti untuk rumah tradisional Melayu yang dibina di Semenanjung Malaysia. Terdapat 5 bahagian untuk dilawati dan kesemuanya di bawah satu bumbung. Galeri Warisan adalah pusat maklumat untuk rumah dan budaya tradisional Melayu di mana model, penulisan dan alatan dipamerkan. Diskaun 50% bagi pelanggan yang menginap di D-Village Hotel and Villas. Terdapat 11 rumah replika tradisional dipamerkan mengikut seni bina di antara tahun 1840 sehingga 1940. Bagi pengunjung di Village Hotel and Villas, mereka boleh juga bermalam di sini. Pada hari Sabtu dan Ahad, terdapat pasar seni budaya dan warisan, di mana pameran dan jualan barang-barang cenderamata dan koleksi antik. Terdapat pameran dan infografik yang berguna bagi pengunjung yang datang. Kafe Dapur Tok Enda merupakan kafe bagi pengunjung yang datang. Terdapat pelbagai menu istimewa seperti sate, mi kari, nasi lemak Tok Wan, laksa Tok Enda, air limau karai, lempeng kelapa dan pisang, cucur udang dan lain-lain.
Semoga maklumat ringkas ini dapat membantu bagi anda yang ingin membuat lawatan ke sini.